Assalamualaikum dan salam hormat, kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu status cuaca panas di Semenanjung Malaysia. Daerah Padang Terap di negeri Kedah masih lagi merekodkan suhu harian sekitar 37 hingga ke 40 darjah Celsius bagi 3 hari berturut-turut dengan kategori amaran tahap 2 iaitu tahap gelombang haba. Manakala di lain-lain kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning iaitu tahap 1, tahap berjaga-jaga telah pun dikeluarkan di negeri Perlis, di utara negeri Kedah, utara negeri Perak, bahagian pedalaman dan utara negeri Kelantan juga melibatkan daerah Sepang di negeri Selangor serta melibatkan daerah Limbang di negeri Sarawak, juga daerah Beaufort dan juga Telupit di negeri Sabah. Dan kategori amaran tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga ini ianya melibatkan suhu yang direkodkan sekitar 35 hingga ke 37 darjah Celsius bagi 3 hari berturut-turut. Oleh itu, penduduk setempat yang tinggal di kawasan-kawasan amaran dinasihatkan untuk minum air dengan secukupnya dan juga elakkan aktiviti pembakaran terbuka. Baiklah, seterusnya kita lihat pula paparan imej kemeradaan bagi tinjauan cuaca terkini. Dapat diperhatikan keadaan cuaca tiada hujan dan cerah pada pagi ini di kebanyakan tempat di Semenanjung Malaysia dengan keadaan cuaca hujan dilihat sedang berlaku melibatkan bahagian pesisir pantai negeri Terengganu dan juga Pahang yang mana kita jangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca hujan berserta ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian perairan negeri Sarawak. Namun keadaan hujan juga dilihat sedang berlaku melibatkan bahagian Mukah dan juga pesisir pantai Mukah dan juga Sibu yang mana kita jangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 1 hingga ke 2 jam sahaja lagi. Di lain-lain kawasan pada pagi ini, alhamdulillah keadaan cuaca dilihat cerah dan tiada hujan. Baiklah, seterusnya kita lihat pula paparan carta angin permukaan. Dapat dilihat pada ketika ini rantau negara menerima pengaruh angin dari arah pelbagai hala dengan kelajuan kurang daripada 10 km per jam. Dan terdapat kawasan penumpuan angin terutamanya melibatkan bahagian pantai barat Semenanjung Malaysia, juga melibatkan bahagian tengah di negeri Sarawak. Dan keadaan penumpuan angin ini boleh menyebabkan keadaan cuaca yang lembap pada sebelah petang nanti. Dan hal ini dapat dilihat dengan lebih jelas melalui paparan MMD model dan dijangkakan keadaan cuaca hujan berserta ribut petir boleh berlaku melibatkan bahagian pantai barat dan juga pedalaman Semenanjung Malaysia iaitu lebih tertumpu di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, negeri Kelantan, pedalaman Pahang, pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga di negeri Johor. Manakala di negeri Sarawak pula, keadaan cuaca hujan serta beribut petir dijangka boleh berlaku melibatkan kebanyakan tempat di negeri Sarawak serta melibatkan bahagian timur di negeri Sabah. Baik, ini sahaja yang boleh saya kongsikan dengan anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, X dan juga YouTube rasmi MAD Malaysia. Sekian melaporkan Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.